Dah macam ni lah, aku nak servis pun tak boleh. Sebab apa jadi macam tu? Sebab korang tengok ni, ini minyak tau, ni minyak hitam. Bila motor sadai bertahun-tahun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back again lagi gang. Bersama aku lagi lah, siapa lagi? Lepas RZ member macam biasa gang, kerja. Banyak kerja ni kat bengkel. Yang ni motor yang masih tersangkut di tari. Yang problem aku cakap tak boleh hidup tu, nak kena buat ni. Lepas tu nak kena buat yang sport ni. Lepas tu ni double R aku jual dari tu. Yang korang nampak macam kat video sebelum ni lah yang aku jual. Servis, nak tukar minyak hitam, nak bleeding brake, nak servis carburetor sekali lah, nak bagi cleankan balik laluan-laluan dia apa semua. RZ member tak dapat follow sebab carburetor ada problem, ada tersumbat apa mah. Nanti aku check balik lah. Yang mas sport ni kita nak hidupkan. Tayar ada reput depan belakang. Nanti kita buka ni dulu. So bengkel tengah semak ni. Aku nak pergi RZ member tu kalang kabut buat motor apa semua. Malam tu juga baru aku sempat nak basuh motor. Macam biasa last minute RZ member nak pergi baru, nak buat itu, nak buat ini apa semua. Clearkan dulu bengkel, nak buka yang mas sport. Cekudur. Kalau korang nak tengok yang mas sport full ori, ni dia geng. Tapi benyai. Bukan benyai apa, benyai sebab dah lama sadai lah. Skru pun dah karat-karat. Ni aku buka tak tahulah, mesti ada yang patah nanti. Jom lah kita buat apa yang patut. Cekudut. Bawah bumbung zing kusang, bengkel kecil tepi rumah, tempat aku curah tenaga. Kunci span berkarat, barang second pun tak apa. Asal enjin nyala, hati rasa lega. Ada papan tanda besar, cuma bau petrol dan suara enjin yang bersuara. Anak kampung kerja sendiri, rezeki tak pernah putus. Walau tak mewah, tapi hidup tetap terus. Setiap celah, setiap luka, tangan kasar ini bukti usaha. Tak ramai nampak tapi aku percaya, rezeki Allah luas selagi aku usaha. Aku pomen bengkel tepi rumah, tak glamor tapi jiwa tak pernah lelah. Satu persatu motor aku pulih, gando ama ayah aku terus gigi. Ada cicak bat dalam carburetor. Aku nak survey carburetor dulu. Sekejap lagi kita sambung, kita tengok macam mana progress dia. Ni aku dah servis carburetor. Dia punya slice the jam. Carburetor lama aku dah tak boleh pakai. Dah macam ni lah, aku nak servis pun tak boleh. Ni aku ambil carburetor second tapi original, ori motor. Kita try start dulu gang.
Alhamdulillah motor dah hidup, dah mantap. Tuti jalan elok, semua okey. Cuma aku nak tinggal tukar minyak hitam dengan tukar tayar depan belakang sekali dengan tiup. Bateri kena tukar. Tadi start tak ada apa, cuma ada sumbat sikit dekat fuel cock tu. Aku dah buka, dah tembak angin dekat fuel cock dia, minyak lancar semua okey, mantap. Motor dah berapa puluh tahun tak hidup, entah kamu tak tahu. Mantap geng, cun Chinese, signal semua hidup. So tinggal tukar minyak hitam dengan macam aku cakap tadi lah. Okay, aku nak rehat jap, sekarang dah pukul 2. Nanti kita sambut Cepodor. Kadang panas, kadang hujan, tapi aku tak lari dari cabaran. Sorang-sorang aku lawan semua, sebab aku tahu ini hidup yang aku rela. Bila malam turun perlahan, aku duduk pandang motor atas tangan. Tak kaya, tak ternama, tapi aku puas, sebab aku buat semua dengan jiwa. Aku pomen bengkel tepi rumah, tak glamour tapi jiwa tak pernah lelah. Satu persatu motor aku pulih, dan doa sama ayah aku terus gigih. Bengkel tepi rumah, saksi peluh, bukti sebuah kisah. Aku pomen kampung, hati tetap gagah, seorang tapi tak rebah. Rim ni tadi aku ambil rim second yang untuk motor spare part tu. Sebabnya rim dia dah berlubang teruk gila. Kalau pasang tiup confirm pecah tiup. Aku pomen bengkel tepi rumah, tak glamor tapi jiwa tak pernah lelah. Satu persatu motor aku pulih, dengan doa ma ayah aku terus gigih. Bengkel tepi rumah, saksi peluh, bukti sebuah kisah. Mantap kan? Semua hidup oh. Benda yang aku terlupa, kunci kan. Tadi aku dah pergi runner dah. Kunci ni aku lupa ambil, kunci set depan belakang tu. Sekarang ni aku pakai screwdriver je, aku dah engkol lah. Sebab memang kunci dia tak ada. Sambung balik. Sekarang ni aku nak kena try bawa, sebab tadi aku try macam dia punya kelas plate melekat. Sebab motor sadai kan, bila kita masuk tu kelas tak ada. Aku dah try adjust sebelah sana dah, adjust dekat skru adjust kelas tu kan, tak dapat juga. Tengok macam mana, aku try running dulu, main. Sekarang ni aku rasa dia punya kelas plate dengan iron plate dah melekat dah. Bila tekan dia tak nak bergerak. Dah pagi, try start motor, senang hidup ke tak? Au! Tercepit mak. Mantap, macam gini ha. Motor dah senang hidup, so tinggal beli kunci je lah. Cepodor. Sambung yang sama sport ni. Aduh, beberapa hari ni tak siap-siap. Tadi yang aku cakap punca kelas melekat, bila kita tekan tu jadi macam kelas Yamaha Cup kan. Punca dia yang pertama sebab kelas plate dengan iron plate dah melekat, macam kena welding. Ni korang tengok tu kesan melekat dia. Ni aku dah gosok aku dah congkel tadi, keluarkan. Sebab kelas plate ni melekat kau punya, dia iron plate ni. Jadi bila kau tekan tu dia tak boleh nak bergerak. Macam aku cakap hari tu lah. Sebab apa jadi macam tu? Sebab korang tengok ni, ini minyak tau, ni minyak hitam. Bila motor sadai bertahun-tahun, minyak akan ada kat baras bawah je. Dia tak dapat nak bagi coating minyak dekat
keliling kelas pelik ni. Sebab kelas pelik duduk tengah-tengah macam ni. Jadi korang tengok kat mana yang kena minyak, kat mana yang tak kena minyak. Kena minyak kat bahagian bawah sini sikit je. Atas ni clear. Bila clear, walaupun enjin tak buka, terpasang macam tu je, lama-lama karat boleh naik. Bila karat naik, itu yang dia terus makan kat sini tu. Nampak ni kesan-kesan karat ni, dia terus melekat. Itu yang pertama untuk motor ni lah. Yang lagi satu punca dia sebab ini geng. Korang tengok. Dah bagi gigi geng. Ini bila ada kelas pelik kat sini, bila kita tekan, dia bergerak, tak dapat nak tolak macam ni lah. Tak boleh nak tolak, sangkut kat sini. Kalau boleh tolak pun, dia tak boleh nak patah balik. Begitulah, itulah puncanya. So nak kena tukar mangkuk ni. Gigi ni pakai balik, tukar dia punya cover mangkuk ni je. Yang ni aku tak tahu elok lagi ke tak, sebab ni pun macam dah ada kesan karat kasayin dah ni. Ni orang panggil clutch box. Takut dia melekat balik ataupun dia boleh slip. Banyak keladak-keladak ni. Tak apa, nanti aku akalkan tengok macam mana. Cun, tak ada betul. Takut kan, macam ni baru betul. So terus pasang je lah geng. Pula sampai lak, asap tebal naik, jalan depan gelap, geng tetap tarik, tayar spin, melekat tetap hitam, kami conqueror jalan takkan pernah padam. Pula strato sampai lock, engine meraung, exhaust bingit belum sampai limit, helmet jet pun, visor berkabus, asap keluar macam naga hembus, brake Brembo, corner baring, geng follow rapat tak ada yang boring, drop gear RPM sampai baring, geng aku takkan lari malam ni kita king. Laju motor handle bergegar, redah badai tetap sekata, tak kisah 42, tak kisah mata-mata, jalan terus clear tak ada halangan nyata. Engine panas, hati lagi panas, geng kami melintas macam kilat deras. Sikit kami tapi keras, apa halang kita pula sampai lock terus terbang bebas.